Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya rahsia di sebalik kebolehan kita untuk faham dunia sekeliling kita ni? Semuanya bermula dengan sesuatu yang kita selalu pandang remeh, asas literasi bahasa. Hari ini, kita akan selami tunjang kepada segala ilmu ni. Jadi apa sebenarnya literasi? Kalau anda rasa ia setakat boleh baca dan tulis, tunggu dulu. Maknanya sebenarnya jauh lebih dalam. Jom kita bongkar sama-sama. Okey, untuk kupasan kali ni, kita akan tengok apa itu literasi bahasa. Kita akan dalami dua kuasa besar di dalamnya, iaitu membaca dan menulis. Kita akan fahamkan kenapa ia penting gila dan akhir sekali, kita akan lihat 5 prinsip teras untuk jayakannya. Baiklah, kita mulakan dengan soalan yang paling asas sekali. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan literasi bahasa? Fikirkan macam ni. Literasi bahasa ni bukan setakat kebolehan mengeja atau membaca, tapi ia adalah satu set kemahiran lengkap. Ia tentang keupayaan kita untuk faham, tafsir dan kemudian gunakan maklumat tu tak kiralah sama ada masa kita baca manual pemasangan perabot ataupun bila kita nak tulis satu email kerja yang profesional. Jadi, kena ingat literasi ni bukan sekadar satu kemahiran tau. Ia ni macam tapak rumah. Tanpa tapak yang kukuh, macam mana nak bina tingkat atas? Daripada literasi inilah kita bina ilmu, kita tajamkan cara kita berfikir dan berasa, dan kita jadi lebih pandai berkomunikasi. Okey, sekarang jom kita masuk bab pertama dalam literasi, iaitu kuasa membaca. Literasi membaca ni bukan sekadar kenal huruf A, B, C. Itu baru permulaan. Ia sebenarnya satu proses yang aktif di mana otak kita bukan saja nampak perkataan, tapi ia bekerja keras untuk faham mesej di sebaliknya, tafsir apa yang tersirat dan juga menilai sama ada maklumat tu boleh dipercayai atau tidak. Cuba bayangkan, membaca ni macam kita panjat tangga. Anak tangga pertama, kita faham apa yang tertulis depan mata. Ini kefahaman literal. Naik sikit, kita mula buat inference. Kita cuba baca di antara baris. Dan bila sampai kat puncak, di situlah kefahaman kritis, di mana kita mula menilai dan mempersoalkan apa yang kita baca. Nak bagi nampak lagi jelas, bayangkan kita dalam kelas. Semua aktiviti macam baca petikan, lepas tu jawab soalan, cari isi penting atau buat ringkasan cerita, itu semua sebenarnya adalah latihan untuk kita panjat tangga pemahaman membaca tadi. Okey, dah faham macam mana nak terima teks, sekarang kita tengok pula macam mana nak cipta teks. Jom kita terokai tonggak kedua, seni menulis. Kalau membaca tu, kita mentafsir. Menulis ni pula, kita mencipta. Literasi menulis ni adalah kebolehan kita untuk ambil idea yang berterabuh dalam kepala, susun elok-elok dan sampaikan dalam bentuk tulisan yang jelas. Dan yang paling penting, kita kena fikir, siapa yang akan baca ni? Dan apa yang aku nak capai dengan tulisan ni? Nak jadi penulis yang baik, ada 3 benda penting kena kuasai. Pertama, yang teknikal, ejaan, tanda baca, semua tu kena betul. Kedua, strukturnya, cara kita bina ayat dan perenggan supaya sedap dibaca. Dan ketiga, yang paling penting, idea kita tu sampai ke tak? Aliran cerita kita tu lancar atau tersekat-sekat? Di sekolah, kemahiran ni biasanya diasah guna aktiviti yang praktikal. Contohnya, tengok gambar, lepas tu buat ayat. Simple kan? Tapi ia sangat membantu untuk kaitkan visual dengan perkataan. Ataupun aktiviti macam isi borang yang ajar kita cara menyusun maklumat dengan teratur. Okey, kita dah tahu apa tu membaca, apa tu menulis. Tapi, so what? Kenapa benda ni penting sangat? Jom kita tengok kesannya pada semua orang. Bagi seorang pelajar, literasi ni macam superpower. Ia bukan setakat tolong dia dalam exam, tapi ia bagi dia keyakinan untuk suarakan pendapat. Ia asah otak dia untuk berfikir secara kritis, bukan terima bulat-bulat je. Dan yang paling best, ia buka pintu untuk dia belajar apa sahaja yang dia nak sampai bila-bila. Untuk cikgu pula, literasi ni macam stetoskop doktor. Dengan faham tahap literasi setiap pelajar, cikgu boleh dengar dan tahu kat mana kekuatan dan kelemahan mereka. Ini akan bantu cikgu untuk reka cara mengajar yang betul-betul kena dan tahu siapa yang perlukan sedikit bantuan tambahan. Dan kalau kita zoom out, tengok gambaran yang lebih besar, sebuah masyarakat yang celik huruf adalah masyarakat yang kuat. Masyarakat yang bukan sahaja berilmu, tapi pandai menyoal, pandai berfikir. Literasi ini jugalah alat paling power untuk kita rapatkan jurang pendidikan dan pastikan semua orang ada peluang yang sama untuk maju. Baiklah, kita dah nampak betapa pentingnya literasi ni. Jadi, macam mana kita nak pastikan ia dipupuk dengan betul? Sekarang, jom kita lihat 5 prinsip teras yang boleh jadi panduan kita.
Ada 5 prinsip atau kita boleh panggil resepi rahsia untuk literasi yang mantap. Ia mestilah berperingkat, bermakna, kontekstual, berterusan dan yang paling penting, inklusif. Jom kita bedah satu persatu. Prinsip pertama, berperingkat. Senang je, macam kita belajar naik basikal. Mula dengan roda 3 dulu kan? Sama juga dengan literasi, kita mula dengan yang asas, baru pergi ke yang lebih kompleks. Prinsip kedua, bermakna. Maksudnya, apa yang kita belajar tu mesti ada kaitan dengan hidup kita. Kalau tak, memang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seterusnya, kontekstual. Bahan pembelajaran biarlah yang dekat di hati dan cerminkan dunia pelajar, barulah mereka rasa connected. Dan yang keempat, berterusan. Anggap je literasi ni macam otot. Kalau tak guna, nanti lembik. Kena sentiasa latih, baru ia kekal kuat. Dan akhir sekali, prinsip kelima. Yang bagi saya, inilah pengikat kesemuanya. Yang paling kritikal, iaitu prinsip inklusif. Mesej dia mudah, tapi sangat mendalam. Pendidikan literasi yang sebenar tak akan tinggalkan sesiapa pun di belakang. Tak kiralah dia cepat atau lambat belajar, atau apa pun cabaran yang dihadapi, semua orang berhak dapat peluang yang sama untuk celik huruf dan berjaya. Jadi lepas kita dah faham semua ni, soalan tu berbalik pada kita semua. Tak kisahlah kita ni seorang pelajar ke, pendidik, ibu bapa atau sesiapa sahaja. Apa peranan yang kita boleh mainkan, walaupun kecil, untuk pastikan api literasi ni sentiasa menyala? Cuba fikir-fikirkan.